Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madan. Yang dihormati Inspektor Nur Syuhada binti Hussein, Naib Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Pulapa. Yang berusaha Encik Nur Azlan bin Abdul Jalil, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulapa. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan, guru-guru, ahli jawatankuasa pelaksana kejohanan sukan tahunan, para ibu bapa dan penjaga yang dihormati, seterusnya murid-murid Sekolah Kebangsaan Pulapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi yang penuh bermakna ini bagi menjayakan kejohanan sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Pulapa bagi tahun 38 bagi tahun 2026. Dari Jempol ke Kuala Pilah, singgah sebentar membeli delima. Selamat datang ke Pulapa. Bersama kita mencipta kejayaan bersama. Terlebih dahulu, saya selaku pengacara majlis pada hari ini mengalu-alukan kehadiran semua tetamu, ibu bapa, penjaga, guru-guru serta para peserta yang hadir pada hari ini bagi memeriahkan kejohanan pada hari ini. Sesungguhnya, kejohanan sukan bukan sekadar medan untuk merebut kemenangan, malah merupakan platform terbaik untuk memupuk semangat kesukanan, kerjasama, disiplin, kepimpinan serta perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Hadirin yang dihormati, tema sukan pada tahun ini berinspirasikan World Cup 2026 yang melambangkan semangat persaingan sehat, perpaduan tanpa mengira latar belakang serta usaha gigih untuk mencapai kejayaan. Justru, marilah kita bersama-sama memberikan sokongan padu kepada semua atlet yang akan beraksi demi mengharumkan nama rumah sukan masing-masing. Kepada para atlet, tunjukkanlah kemampuan terbaik anda. Bertandinglah dengan penuh semangat, hormati setiap keputusan pengadil dan jadikan nilai kesukanan sebagai keutamaan. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama membuka tirai kejohanan sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Pulapa kali ke-38 bagi tahun 2026. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, majlis diteruskan dengan atur cara yang seterusnya. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di hujung laman. Perbarisan kini mula dijulang, semangat seluruh warga sukan. Hadirin yang dihormati, kini tibalah acara yang dinanti-nantikan, iaitu Perbarisan Rumah Sukan. Perbarisan ini bukan sekadar mempamerkan kekemasan dan kreativiti, malah melambangkan semangat perpaduan, disiplin serta kerjasama yang menjadi teras kejayaan sesebuah pasukan. Oleh itu, bagi menyempurnakan majlis menjemput dan mempersilakan Yang dihormati Inspektor Nur Syuhada binti Hussein, Naib Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Pulapa, diiringi oleh Yang berusaha Encik Nur Azlan bin Abdul Jalil, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulapa, untuk menerima tabik hormat daripada peserta pembarisan. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati, tirai perbarisan pada pagi yang penuh gemilang ini dibuka dengan perbarisan masuk Ketua Kontingen. Dengan penuh rasa bangga memasuki arena pada pagi ini ialah Ketua Kontingen Kejohanan Adik Ahmad Daim bin Suhadsrul. Pembawa bendera Adik Danish Aiman bin Ridwan. Perbarisan ini lambang semangat kesukanan, perpaduan dan kecemerlangan warga sekolah. Marilah kita bersama-sama memberikan tepukan yang paling gemuruh sebagai tanda penghargaan dan sokongan kepada mereka. Hadirin yang dihormati, kini memasuki arena pembarisan dengan penuh bergaya ialah Kontingen Rumah Neptune yang tampil megah dengan mengangkat tema Perancis, negara yang terkenal sebagai antara kuasa besar bola sepak dunia. Kontingen ini membawa semangat berpasukan, strategi yang mantap serta keyakinan yang tinggi. Rumah Neptune dibarisi oleh 49 orang atlet yang bersedia mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan berlangsung.
Kontijen ini dipimpin oleh Ketua Rumah Sukan Encik Muhammad Amin bin Ibrahim Yim bersama Kapten Rumah Amzar Rizki bin Fakur Azwan yang sentiasa berusaha menyatukan seluruh ahli pasukan demi mencapai kejayaan. Dengan slogan tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi semangat juang Neptune. Rumah Neptune kini bersedia mencipta kecemerlangan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memberikan tepukan yang gemuruh kepada Rumah Neptune. Kalish, kenapa kau nampak sedih? Tahun lepas kau sedih sebab kau tak dapat pergi RZ. Kau ni kenapa pula? Macam-macam hal lah kau ni Kalish. Sebab Mbappe tak masuk final. Dengan ayam aku dah hilang. Apa? Ayam kau hilang? Ales Neptune, Ales Neptune. Ales Neptune, Ales Neptune. Siapa kuat, siapa hebat? Siapa kuat, siapa hebat? Neptune pasti jadi juara. Neptune pasti jadi juara. Ales. Neptune. From the day you were born here in this place, you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, 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 let's go. Die, 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 let's go. Die, die, we go. Die, die, let's go. Die, die, we go. Die, die, let's go. This time for Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh. Samina, mina, sakarewa, anawa, ah. Samina, mina, eh, waka, waka, eh. Samina, mina, sakarewa. It's time for Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh. Samina, mina, sakarewa, anawa, ah. Samina, mina, eh, waka, let's go. Samina, mina, sakarewa. It's time for Africa. Mula. Rumah Neptune tuh kepada banyak Neptune bawa senapang. Rumah Neptune pastikan menang. Kecil-kecil pasti juara. Neptune.
Kalish, tahun depan apa pula alasan kau? Tunggu. Squad, bergerak ke kiri, Zen. Demikianlah tadi persembahan pembarisan daripada kontijen Rumah Neptune yang tampil dengan penuh bergaya, kemas dan berdisiplin. Hadirin sekalian, kini memasuki padang ialah kontinjen Rumah Jupiter tampil gagah